Cerita pendek hari ini. Pengemis dihina apabila masuk showroom kereta. Hahaha. Ni showroom kereta ke showroom kereta api? Hailah pengemis, berani masuk ke dalam showroom ni? Tunggu, siap kau nanti. Kau ni, tak sedar diri ke? Pakai pakaian macam ni? Keluar dari sini. Jangan ganggu bisnes orang. Buang masa aku. Pakcik okey ke? Maaf pakcik Andas, tapi tak sepatutnya dia buat macam tu. Saya rasa malu. Maafkan saya. Apa saya boleh bantu? Biar saya bantu pakcik. Hahaha. Tahniah atas budi bahasa kamu. Pakcik prank je. Pakcik nak beli cash. Hahaha. Moral dalam kisah ini, janganlah kita judge dan layan sesama manusia mengikut luaran atau apa yang dipakai. Semua manusia layak dilayani sebaik-baiknya.